Kenapa ada orang mati secara tiba-tiba? Pernah tak dengar orang tu dia sihat, muda, aktif, tiba-tiba rebah dan meninggal? Kenapa jadi macam itu? Kebanyakan kes sebenarnya bukan mati mengejut. Dia adalah cardiac arrest. Jantung terhenti secara tiba-tiba. Benda ni berlaku dan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Dan perkara yang paling penting, yang paling sedih lah kot bagi saya, mangsa sebenarnya ada peluang untuk diselamatkan. Tapi hanya kalau ada orang sekeliling yang tahu sejarah. Realitinya, lebih 80% rakyat Malaysia tidak tahu nak buat apa apabila berdepan dengan situasi orang jatuh rebah ke bawah. Sedangkan kedua belah tangan anda sebenarnya ini boleh menjadi penyebab seseorang itu terus hidup. Akademi Dr. Aizat Amal, satu rumah, satu